Selamat pagi YouTube. Berbalik kepada Pak Ya 115. Hari ni saya nak buat beberapa kerja. Salah satunya tube saya akan ganti, sprocket pun saya akan ganti. Dan yang paling penting ni yang depan ni, yang terbarai ni, wiring system dia. Ni biasalah bila motor lama, wiring system dia mungkin telah diusik oleh banyak tangan, dan selalunya akan dibuat sambungan-sambungan yang begini, ikat, taruh tape, tapping. Salah satu yang saya dah tengok, wire daripada CDI ni yang di sini dia buatkan satu tapping. Saya rasa pergi ke switch motosikal, kerana motor two stroke selalunya kalau nak matikan dia, kita kena shortkan CDI ni. Jadi dia tap satu wire, dia bawa ke depan, dan wire pun entah wire apa. Saya tengok ni, saya kenal sangat wire ni. Ini dia pakai wire ni ya. Wire ni hanya kita boleh dapat pada kapal terbang ya. Saya faham sangat lah, pasal saya dah kerja dengan kapal terbang lebih pada 40 tahun sebagai jurutera yang diiktiraf untuk buat electrical system kapal terbang. Saya faham sangat lah. Jadi wire macam ni, apa yang kita perlu buat, saya perlu bersihkan dia, sambungkan balik gunakan soldering ataupun solder splice, dan kita letakkan thermofit, thermosleeve, dan balut balik lah, dan letak balik. Jadi wire tu akan jadi cantik dan kemas. Lain-lain wiring system saya akan check. Yang paling rumit, wire di bahagian hadapan ni. Ni wire bahagian hadapan nampak banyak, tapi kita kena isolatekan dia satu-satu, kerana wire-wire bahagian depan ni dia akan pergi ke engine system. Engine selalunya dia akan pergi ke CDI untuk matikan CDI untuk two stroke, dan lagi satu untuk pergi ke battery system, yang mana generator output akan dimasukkan ke bateri selalunya melalui rectifier lah. Dan lain-lain wiring akan pergi ke meter, signal kiri kanan, switch light control. Switch light control ni dari sini. Okay. Kebanyakan motosikal sama aja. Dan wire daripada brake switch pun akan masuk ke sini. Salah satu wire dia selalunya dia akan pergi ke body wiring system motosikal. Itu saya kena trace wiring system ni, dan kita akan buat perlahan-lahan. Hati-hati lah, pasal wiring system ni akan merosakkan motosikal kita kalau kita tak buat betul-betul. Dia punya kerosakan tu nampak macam sikit saja, tapi untuk troubleshoot tu memang kata orang memeningkan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok banyakkan technician ataupun mekanik motosikal, dia orang ni tak berapa mahir dari segi wiring system motosikal. Macam saya ada tengok Ahmad Han yang selalu buat video tu kan, dia sendiri akui yang dia tak mahir dari segi electrical system. Itu bagus, pasal dia dah akui awal-awal. Jadi customer janganlah melenting kan kalau dia recommend benda yang alternatif untuk tidak memberikan masalah. Untuk repair wiring motosikal dan check, make sure betul-betul tak ada kerosakan akan berlaku, memerlukan satu kemahiran dan kepakaran. Bukan main pakai pedal saja ya. Mechanical parts motosikal mudah. Engine parts mudah sangat saya selain pada electrical electronic, saya juga buat mechanical engineering. Jadi
dari segi mechanical engineering ni mudah. Kerana benda mechanical engineering ni kita boleh nampak dengan mata. Benda electrical ni kita tak nampak dengan mata. Jadi kita boleh buat kesilapan sekiranya kita tak tahu menggunakan meter-meter yang khusus untuk sistem electrical system. Apa pun motosikal punya wiring tak susah. Dia ada, tambah lebih-lebih lagi motosikal lama, dia ada CDI system, magneto system dia untuk memberikan dia starting ignition power. Ignition power ni dia memang isolated, tak ada sambung dengan mana-mana sistem sangat. Melainkan bila kita nak matikan motosikal tu, dia akan shorting kan CDI punya input selalunya. Daripada generator coil tu pergi ke CDI, dia akan shortkan itu. Jadi bila shortkan dia akan mati, tak ada power. Itu selalunya CDI system 2 stroke, even 4 stroke macam EX5 pun buat benda yang sama. Selain benda tu, wiring system ni ada level 1 tu untuk engine ignition. Level 2 ni untuk battery charging system, iaitu daripada coil dia akan pergi ke rectifier, regulator, dan dia akan masuk ke battery untuk battery charge. Dan lepas tu dia akan cabang keluar balik untuk pergi ke switch. Kerana bateri bila kita switch on baru dia akan pergi ke sistem-sistem yang memerlukan kuasa. Tapi bukan semua sistem motosikal ni memerlukan kuasa immediately. Bila kita switch on, selalunya yang memerlukan kuasa sistem yang DC. Dia ada AC, ada DC sistem dekat motosikal selalunya. Untuk motosikal lama lah, motosikal baru kebanyakannya dia dah convert semua kepada DC system macam kereta. Jadi benda-benda macam lampu brake, itu benda tu perlu, walaupun motosikal tak hidup, lampu brake perlu hidup, dan lampu signal. Selalunya benda ni DC system. Dia akan dapatkan power daripada battery system dan rectifier system. Dan ada juga AC system. AC system ni sama ada rectified AC ataupun AC direct. Selalunya untuk headlight, lampu meter, benda-benda yang tak perlu immediately. Selalunya macam tu. Jadi kita kena tengok, kalau kita nak buat wiring motosikal, kita kena tahu first layer kita kena tengok dia punya CDI wiring system. Second layer kita kena tengok battery charging system dengan dia punya coil. Pasal coil pun ada dua. Satu coil untuk berikan CDI, satu coil berikan power untuk lampu charging system. Jadi itu yang dia panggil fuel coil dengan lighting coil tu. Saya sebagai engineer kapal terbang yang biasa dengan sistem electrical, saya tak panggil fuel coil ataupun lighting coil. Kita akan panggil dia sebagai ignition system coil ataupun power system coil. Itu lebih spesifik kepada general electrical system. Memang memeningkan lah pasal kita nak kena buat circuit tracing, dan sekiranya ada wiring diagram lebih baik. Cuma bila motosikal ni dah terlampau lama, wiring diagram pun susah nak dapati. Jadi wiring motosikal ni dia ada color coding. Sebaik mungkin color coding ni kita kena ikut. Tapi kalau sistem ni dah diusik teruk sangat, wire color coding tu mungkin dah diubah-ubah kalau wire tu dah disambung. Jadi langkah pertama, saya pastikan sekiranya ada wire yang dah disambung, saya akan betulkan balik wire tu mengikut color coding yang betul. Lepas daripada tu baru kita mula buat circuit tracing dan kita mula buat sambungan. Yang saya risau wiring daripada bateri dan daripada coil ke rectifier, kerana ini wiring yang main wiring yang memerlukan apa kata orang, memerlukan sistem isolation yang bagus. Kerana kalau wiring ni shorting, dia akan affect banyak sistem dalam motosikal. Tapi macam saya cakap lah, motosikal ni terlampau basic. Tak perlu bateri pun dia boleh start. Maknanya ignition system dia totally bergantung daripada coil dalam ni, ignition coil dia, dan
coil yang bagi ke, dia orang bagi fuel coil ke apa coil itulah. Ini sistem yang paling mudah lah. Oleh kerana wire loom, wire bundle, wire loom motosikal ni diikat sekali semua wire. Jadi kita tak dapat bezakan, isolatekan wire-wire untuk engine starting, wire-wire untuk lampu, wire untuk battery charging system. 3 sistem tu aja yang ada. Kerana yalah dia nak ringkaskan, mudah, pasang, sambung aja. Apa pun YouTube, ini ringkas untuk apa yang saya nak buat hari ni. Memang mungkin saya tak buat video sangat kerana kerja ni memang rumit ya amat. Rumit. Jadi memang saya nak buat electrical system hari ni. Tadi pagi saya dah start motor, okey, tak ada masalah. Cuma nak matikan tu, oleh kerana wiring yang saya kata yang dibuat tu saya dah cabut. Nak matikan motosikal ni saya kena shortkan. Jadi saya kena cari wiring diagram dia dan tengok wire mana yang digunakan untuk shorting. Selalunya alternator output tu dia akan gunakan salah satu output tu untuk di shortkan. Mari kita tengoklah cara macam mana. Wire ni saya dah solder dan thermosleeve dah ada di atas ni. Nanti saya akan letak thermosleeve sini dan saya akan gunakan heat gun untuk panaskan supaya dia kecut cantik. Lepas tu wire ni semua yang lain tak ada rosak, saya akan bundlekan. Jadi ini semua cantik, saya akan balutkan dengan tape. Ni cuci sikit lah, kekotoran macam ni cuma comot saja. Dia kalau boleh kita cuci lah, pakai lap dengan kain, tak ada masalah. Wiring-wiring lain belah sini, jadi wiring yang belah sini semua dah tak ada masalah. Wiring belah depan saja. Jadi mulai tengkuk ke belakang wiring ni tak ada masalah, melainkan ada balas saya letak botol ni, tak nak bagi dia tonggeng ke depan. Dalam ni ada wiring lampu belakang. Itu tak ada apalah, wiring lampu belakang tu dia sambung secara pintal. Jadi itu tak ada masalah. Cuma last kali nanti saya akan betulkan. Saya ada banyak bullet connector tu, kita tahu bullet connector. Dan bila kita buat soldering, selalunya kita akan gunakan standard lah soldering iron kan. Kita akan gunakan solder wire. Solder wire sepatutnya kita gunakan yang ada flux lah. Kalau yang ada flux tu, kadang-kadang kita boleh nampak dia ada lubang tengah. Dia ada lubang tengah kan. Jadi bila kita cairkan solder tu, flux dia akan cuci wire tu. Tapi cara tu pun saya tak berapa suka. Jadi saya lebih suka gunakan flux berasingan. Jadi ini murah dalam RM3, RM4, boleh tahan 20 tahun. Yang ini saya akan solik sikit dan saya akan taruh dekat wire tu. Jadi dia akan cuci wire tu dengan lebih cantik dan dia akan buat connection lebih elok. Nak menggunakan flux wire pun boleh, cuma flux wire ni dia tak cukup kadang-kadang, dia punya flux tu. Jadi saya lebih suka gunakan flux berasingan. Lebih-lebih lagi kalau wiring tu macam wiring motosikal, kereta, dia kotor banyak, jadi memerlukan cucian yang lebih kuat. Okey, YouTube, saya nak shrinkkan thermofit ni. Thermofit, thermosleeve, heat shrink, nama yang sama lah. Ini ignition coil punya wire. Dia tersorok kerana ignition coil ni dia duduk dalam sini. Terminal ignition coil ni dia di belakang ni, tak nampak tau. Dia ada bracket kena buka, ada 2 skru daripada belah sana. Dan baru kita dapat pada ignition coil punya terminal ni. Mari kita tengok terminal ni. Bila saya check, nampak dia dah bengkok macam patah kerana tempat tu tersorok. Wiring ni mungkin ditarik-tarik. Ni benda macam ni, dia tersorok, kita tak akan nampak. Ni salah satu benda yang boleh menyebabkan motor langsung mati terus. Bayangkan kalau saya tak check benda ni, dia tak buka,
dia lama kelamaan, bukan sekarang tapi nanti akan datang, dia akan rosak dan motor tak hidup lah dan sangkut tengah jalan. Itu pasal wiring system ni. Kita kena check betul-betul dan baik pulih kan. Macam ni ada wiring yang dalam ni, nampak ni. Wiring dalam ni macam ada dah disambung. Ni saya kena keluar bukakan wire tape ni nanti. Kita tengok kenapa dia sambung. Jadi kalau dia sambung macam ni, apa yang saya buat macam tadi juga lah. Saya akan solderkan, saya akan letakkan thermos sleeve. Dan wiring-wiring dalam ni saya akan betulkan balik. Ni ada lagi banyak yang sambung-sambung dalam ni kan. Ni. Wah, yang penting ni wire putih. Wire putih ni wire ignition. Nampak wire ignition tu. Bila kita dah buka ni baru kita nampak dah apa dia buat. Wire ignition ni. Wire ignition ni jugalah yang boleh kita gunakan untuk kita shortingkan ke switch. Kita boleh shortkan ke switch wire ignition ni supaya bila kita switch off motor, ignition akan mati. Ini salah satu cara dia. Bukan ambil daripada CDI, ambil daripada ignition coil. Ini salah satu cara dia lah. Ni benda ni nak wire ignition ni. Ni saya kena buat circuit tracing pasal ni wire ni brown wire kan. Ni semua ni brown wire, part wire ni semua ni. Ni brown wire ni. Brown selalunya live lah untuk motosikal. Jadi saya kena check pasal ni ignition coil ni pun brown wire. Jadi bahaya sikit lah bila wire tu sama color kan. Nanti kita tengok dia ada brown, ada stripe ke apa ke. Saya kena buka sampai atas ni sikit. Dan kita kena periksa dengan teliti wiring system ni. Okay. Yang ini nantilah dah serabai habis lah. Jadi wiring ni saya kena tengok. Sekiranya perlu saya akan letak lagi satu wire untuk saya buat shorting kepada switch untuk matikan enjin. Bukan ambil daripada CDI, ambil daripada sini. Itu pun boleh itu saya kena buat, letakkan wire dulu lah nanti. Sini sambungkan satu wire lagi. Bagi ada extra wire. Wire tu digunakan untuk matikan enjin. Wire lain ni saya akan buat inspection, saya akan buat circuit test continuity. Sebaiknya saya akan kena buka semua tape ni sampai ke sini lah lebih kurang. Saya bukakan tape ni nanti. Lepas tu saya akan check wire satu-satu dan buat continuity check. Dan saya buat cari mana punca wire ni. Macam wire ni dah tu dia caca marba. Ini wire, ini horn wire, tak ada apa horn. Jadi kalau horn wire dia selalunya daripada switch bateri satu dan satu lagi kepada horn switch. Jadi satu ni dia akan pergi ke power source. Yang ni saya suspect yang ni dia akan pergi ke horn switch. Horn switch Horn switch dia akan pergi ke depan ni lah. Salah satu ni. Nanti saya akan trace wire ni mana pergi ke horn switch. Pasal horn switch di belah sini. Handlebar belah kiri. Dan horn switch salah satu lah yang mungkin daripada hijau ke, daripada putih ke, adalah horn switch. Nanti kita akan test lah benda ni. Betul, horn switch tu dia akan pergikan wire tu ke ground saja. Itu tak ada masalah. Senangnya sistem. Satu-satulah. Tapi yang penting ni ignition. Ignition ni saya kena buat betul-betul. Pastikan tak ada masalah. Okay. Tengok ni wiring tadi yang dekat tengkuk tu. Dekat tengkuk atas ni. Bawah daripada coil tu. Ini wire coil. Wire coil ni saya akan sambungkan balik dia punya lug. Ni dia punya sambungan ni saya akan betulkan. Pasal wire ni coklat dan dia sambungkan dengan entah wire apa-apa je. Saya akan cuba cari wire color yang sama. Dan wire ni dia pergi, kalau ikut trace dia akan pergi ke sini konektor ni, warna coklat ni. Yang ini pergi ke CDI. Jadi daripada CDI dia akan pergi ke coil. Wire ni sepatutnya tidak diusik. Kalau kita nak buat pun kita buat sambungan untuk wire ni di shortkan ke ground kalau nak matikan enjin motor. Okey, kita tengok lagi satu wire ni. Ni lagi satu wire ni. Wire putih dia sambungkan dengan wire hijau merah.
Tiga wire ni sambung ni, putih dengan hijau merah. Putih ni kalau kita trace, dia pergi ke sini. Sini dia akan pergi ke coil. Jadi wire putih ni saya suspect dia pergi ke coil untuk lampu, load coil. Bukan fuel coil lah. Fuel coil dia pergi ke CDI. Kalau kita tengok fuel coil, dia akan pergi ke CDI. Ada juga pecahan dia pergi ke CDI sini, masuk ke CDI dan dia keluar ke CDI. Itu dia tak kacau. Ini load coil ni, wire warna putih ni, load coil ni dia pergi ke sini. Yang sepatutnya memang satu wire je, dan satu live AC, satu ground. Ini dia pergi ke sini. Dan ini saya nak trace balik ni, trace back ni ke mana dia pergi, pasal kita ada rectifier sini. Jadi saya nak trace sama ada dia pergi ke rectifier ke tidak. Pasal kita tengok ni wire rectifier ni ada dua ni. Ini. Jadi kejap lagi saya nak buat sikit tracing sikit sama ada pasal wire-wire ni cacar marba sikit ni saya nak tengok okey. Alright. Saya dah tahu, nampak dah. Wire hijau merah ni dia pergi ke sini. Dia pergi ke konektor yang ni, hijau merah, dan dia akan sambung dengan yang putih ni. Jadi hijau merah ni disambungkan ke putih, pergi ke coil. Okey, dari sini hijau merah ni dia sambung ke sini, lagi satu hijau merah ni rasanya dia pergi ke atas ni. Dia pergi ke atas, lepas tu lagi satu dia akan pergi ke putih yang ini pula. Yang putih yang ini dia pergi ke sini. Nanti saya nak buat circuit tracing. Saya ada meter ni. Saya buat sikit tracing betul tak wire ni pergi ke sini, dan yang ini pergi ke voltage regulator, voltage regulator. Jadi saya nak tracekan lah. Kalau lepas voltage regulator dia rectifier ni, rectifier bukan regulator. Regulator ni kecil ni je, ni regulator dia lain sikit. Jadi selepas rectifier ni dia akan keluar, dia ada wire merah. Jadi wire merah ni saya nak tengok ke mana dia pergi. Jadi saya nak trace wire merah. Kita nampak sini wire merah satu, mungkin pergi ke hadapan. Jadi saya nak check the basic circuit dulu, make sure yang belah sini semua okey. Ini connection ni apa yang saya buat, saya perlu sambungkan melalui soldering. Ni tak elok ni macam ni. Ini rumah punya electrical connector ni. Kita sambungkan melalui soldering. Lepas tu saya akan letak thermosleeve. Tengok lagi satu ni, wire ground. Tengok ni wire ground. Apa yang dia orang buat Tengok cara dia buat. Ni wire ground 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia sambung sekaligus. Yang ini pun saya akan betulkan kerana terlampau haru lah cara wiring dia sambung ni. Kita buatkan cantik. Lepas tu ada lagi satu lagi. Ini positif ni. Positif ni kita tengok dia supply dia mungkin daripada wire yang satu ni. Jadi dari satu dia keluar tiga. Satu ni pergi ke horn. Jadi kita tahu horn wire dia ambil daripada positif. Dia ni lain-lain positif ni. Kita tengoklah mana dia pergi. Dia pergi ke belakang ke mana-mana. Kita akan buat sikit tracing. Kemungkinan dia pergi ke regulator ni. Pasal color dia lebih kurang sama. Nanti saya akan buat sikit tracing. Lepas tu saya tengok lagi satu. Pasal ada dua sini Dua sini. Satu kita dah tahu pergi ke horn. Lagi dua ni kita tak tahu pergi ke mana. Saya syak satu pergi ke regulator. Kata color dia sama. Lagi satu ni saya nak buat sikit tracing. Dia pergi ke mana Saya malah nak kalau ikut kan kita kena buka ni, kita boleh buat, tapi kita boleh buat sikit tracing menggunakan meter. Ini lagi satu wire, ni horn. Horn wire ni horn ada dua wire. Jadi satu positif, satu pergi ke switch, horn switch. So ini pergi ke horn switch. Jadi ini saya akan trace, dia sepatutnya pergi ke sini lah. Pergi ke wire yang dari atas ni. Dia akan pergi ke horn switch. Saya tengok mana satu horn switch. Dan dia akan pergi ke konektor lah. Salah satu konektor yang di dalam banyak-banyak depan ni. Adalah situ. Sebaiknya nanti saya akan labelkan apa. Kalau tidak nanti kita akan cacau, lupa. Setakat yang sikit-sikit ni lagi tak apa. Pasal apa yang saya buat, saya nak betulkan circuit ni, wiring sini semua, dan saya balut. Lepas tu saya akan sambungkan terus ke komponen.
Melainkan yang depan ni. Yang depan ni saya tak dapat sambungkan ke komponen lagi. Apa yang saya akan buat, saya akan labelkan satu-satu wire apa. Tu bila dah selesai tu, ini untuk switch, brake switch. Brake switch ni. Brake switch. Tak ada apalah. Simple je, brake switch. Ni bateri negatif, lepas tu ada bateri positif somewhere lah. Nanti saya carilah. Itu ada wire dia, ada cucuk entah mana-mana. Nanti saya cari kat mana dia cucuk, dia masuk dalam circuit. Okey, wiring ni memang caca marba. Saya nak kena tengok wiring diagram motosikal ni, cuma tak dapat wiring diagram motosikal ni. Saya ada seakan-akan lah, cuma sebagai panduan boleh lah. Exact mungkin tak berapa tepat. Yamaha, saya ada wiring diagram untuk Yamaha RX 100. Jadi RX 100 dengan RXS 115 ni dia lebih kurang sama. Sama ada dia betul-betul serupa, saya tak pasti, tapi lebih kurang sama lah. Sekurang-kurangnya kita tahu wire ignition ni apa lagi ada bersangkutan dengan wire ignition. Pasal untuk matikan ignition, sekarang circuit ni kalau saya start engine motosikal ni, dia tak boleh mati selagi ignition system ni tak di shortkan ke ground. Jadi saya nak tengok mana saya nak tap untuk short ke ground. Macam saya cakap lah, sebaik-baiknya saya akan ambil dari sini lah. Saya akan tapkan wire kat sini, saya akan tarik wire naik ke atas pergi ke ignition switch tu. Bila ignition switch tu off, dia akan groundkan wire ni ke ground. Jadi ignition system coil akan mati. Itu cara yang selalunya dibuat lah oleh 2-stroke ke 4-stroke simple bike. Ini wire bahagian tengah tadi, banyak sangat sambungan ya. Ini saya dah sambung, ini live wire. Ada lagi sambung. Yang ini saya belum sambung lagi. Ini ground wire. Yang ini saya baru solder. Nanti saya nak letak thermal sleeve ni, selapis, 2 lapis lah saya letak. Lepas tu once kita dah letak thermal sleeve ni, kita kena ambil heat gun kan. Heat gun, kita heatkan lah dia. Ambil heat gun, kita heatkan supaya cantik lah sambungan tu. Kalau kita main pakai pintal aja tak kuat. Lebih lagi wire engine, nanti lepas tu nanti semua wire ni kita balut balik. Okey dah, tu dah habis satu lapis. Tunjuk sikit je lah. Okay, ada letak siap-siap dah satu ni. Lagi satu lagi ni, satu lapis lagi kita akan letak. Kita letak selapis lagi. Macam ni saja, yang ini saya kena kuat sikit lah. Okay, dah letak satu lapis lagi. Okay, kita hidupkan balik. Lagi dia betul-betul cantik. Ada satu lagi, saya dah buat 3 ke 4 dah saya buat. Ada satu lagi, ini bila saya buka ke belakang ni ada nampak lagi satu, saya kena buat lah. Pasal ni wire penting ni, wire ni pergi ke rectifier. Dia pergi ke rectifier wire merah ni. Nanti saya nak trace rectifier, dan dia pergi ke regulator juga kat sini. Jadi saya akan itulah. Okey, yang ini saya dah buat dah. Yang ini ini wire apa ni? Wire horn. Wire pergi ke horn button. Yang ini wire pergi ke horn tadi. Lepas tu ini ada pergi ke signal. Maknanya wire ni datang daripada power. Lepas bateri, lepas switch, dia akan switch kan, dia datang. Ini datang daripada switch ni. Datang switch dan dia datang daripada bateri. Selalu horn datang daripada bateri direct. Ni wire ni, dan pergi ke ni. Pergi sini. Ini untuk pergi ke signal ni. Itu pun selalunya datang daripada bateri. Jadi wire ni saya tahu datang daripada bateri. Horn, signal, lagi satu dia pergi ke belakang. Belakang saya nak tengok dia pergi ke mana. Saya tak trace lagi. Satu lagi dia pergi ke belakang. Nanti saya akan trace wire dia ke belakang ni. Tengok ke mana dia pergi. Okeylah, ada satu lagi ni yang saya nak buat. Baru lepas tu bos boleh restore yang bahagian ni. Ni
Yang 4 wire sambung dengan 2 wire ni, ni memang parah lah. Thermofit pun ni dah jadi macam busing system lah. Ni ground wire je. Jangan fikir ground wire tak penting. Ground wire ni kalau masalah, dia punya problem tak tentu arah nanti. Ni wire yang hitam 3 ni, dia tak putus. Dia terus sambungkan saja 3 ni. Yang ini saya tak dapat nak letak thermosleeve lah, pasal saya tak dapat masuk thermosleeve. Apa yang saya buat, saya akan solderkan 3 wire ni, bagi dikemas. Lepas tu saya akan balut dengan tape lah. Itu saja yang kita boleh buat untuk wire kalau macam ni punya sistem. Jangan kita potong wire ni semua dan untuk masuk thermosleeve, tak cantik dia macam ni. Kita solderkan dia. Bila kita check wiring diagram, CDI ni sepatutnya ada 5 wire. Ada satu wire black white yang daripada CDI tu sepatutnya pergi ke switch motosikal untuk shorting. Tapi kalau kita tengok CDI yang dipasang ni hanya 3 wire, jadi dia tak ada black white punya wire. Black white punya wire ni dekat sini untuk sambung ke CDI. Dan dari sini dia pergi ke wire ni. Jadi dia orang dah modify, taruh CDI yang bukan standard. Itu pasal untuk matikan motosikal ni, dia letak tapping satu di sini, pergi ke sini. Jadi sebaiknya kita restore to original, tukar CDI yang 5 wire. Kalau tidak, apa yang kita boleh buat, wire hitam putih ni, hitam putih ni kita boleh joinkan ke sini. Jadi bila kita switch off dia mati. Tapi tak apa cantik lah, boleh buat. Pasal sekarang saya dah cabut wire yang ditambah asing tu dari sini ke switch motosikal. Ini satu benda yang saya nak check lah. Kalau boleh dapat CDI yang 5 wire original untuk motor ni, kita akan order lah. Okay, wiring untuk sistem ni saya dah adjust kan. Ini wiring ke CDI. Saya dapat double tapping dekat sini. Double tapping sini, kita letakkan wire hitam putih ni dekat dengan wire merah putih, dan kita restore balik wire hitam putih di sini. Wire hitam putih di sini restore balik, jadi dia akan gunakan switch. Jadi sekarang kalau kita switch off, okey, bila kita switch off dia mati ya. Jadi sebelum ni dia orang ada pakai jumper wire dari sini pergi ke sini. Jadi apa yang saya buat, memang dah sedia ada wire hitam putih kat sini. Jadi kita gunakan wire hitam putih tu, kita gangkan. Bahasa ni saya gangkan macam ni dululah. Nanti kita balutkan dengan tape, kita securekan. Okey lah, tak ada masalah. Benda ni duduk diam-diam kat sini. Jadi apa yang dia buat, dia akan shortingkan CDI punya wire power ke ground, jadi engine mati. Jadi ini yang kita buat lah. Kalau tidak, dia kena ada lagi satu wire daripada CDI untuk pergi ke hitam ni, hitam putih ni. Dan hitam putih ni akan pergi ke switch. Dan lagi satu, ini pun wire hitam putih. Dia buat benda yang sama, tapi yang ini saya tak pasti. Sebelum ni disambungkan di 2 sekali, tapi tak perlu saya tengok dia ada continuity dari sini ke sini. Mungkin yang ini digunakan, tengok keadaan condition location dia. Location dia berhampiran dengan carburetor ni, sistem. Mungkin dia nak pergi ke carburetor system ke apa ke. Cuma saya akan check lah, pasal wire ni pun dia akan pergi ke tempat yang sama sini ya. Macam dia dalam ni dia akan sambung 2.
Kalau tak ada digunakan nanti, wire ni saya akan balut dan simpan sajalah. Ini jadi itu yang penting. Wiring motosikal ni yang penting. Saya nak check, macam saya cakap, stage 1 wiring untuk engine semua okey. Jadi ini saya nak betulkan. Lepas tu yang ini yang jurai-jurai ni, wiring untuk charging system, wiring untuk meter, wiring untuk lampu, itu kemudian. Jadi kita selesaikan satu-satu. Kerana lampu, wiring untuk lampu apa semua tu, dia memerlukan power dan ground sahaja, dan akan melalui switch dekat handlebar. Dia tak pergi dah ke belakang-belakang ni, melainkan satu je lah, yang ini. Dia akan pergi ke rear brake light switch. Tapi ni mudah sangat. Ini dia ambil ground daripada, dia ambil power daripada yang tadi saya buat wiring dalam ni tu, dan ni dia akan pergi ke brake light system, brake light system ni. Yang ni most probably dia akan parallelkan dengan brake light switch yang kat sini, cuma tak ada. Yang ni kita kena beli satu lah. Saya tak pasti, selalunya RZ punya boleh pakai, cuma konektor dia lain. Pasal Yamaha semua lebih kurang sama je, cuma takut dia tak sampai, itu je lah. Wiring untuk engine dah siap. Jadi saya dah restorekan wiring ni, sementara ikatkan dulu sebelum, bila dah ada semua komponen baru kita boleh letak wiring yang elok-elok. Saya dah balutkan balik mana yang tadi saya buka kerana saya perlu solder, sambung. Jadi wiring daripada body sini hingga ke tengkuk semua dah siap, dah cantik dah. Dan wiring untuk CDI semua saya dah check, tak ada masalah. Jadi motor ni dari segi electrical dia tak akan mati, insyaAllah, selagi tak ada komponen fail macam dia punya pulse sensor ataupun plug coil ataupun fuel coil dia terbakar, tak ada masalah, insyaAllah. Kerana wiring semua saya dah check. CDI saya terpaksa modify sikit wiring untuk CDI kerana saya tengok, saya bandingkan dengan wiring diagram yang saya ada. Wiring diagram yang saya ada, dia menunjukkan 5 wire di CDI, tapi CDI ni ada 4 wire saja. Jadi satu wire yang extra di body motosikal ni saya terpaksa pairkan dengan salah satu wire daripada CDI untuk matikan enjin motor. Jadi CDI yang dipasang ni tak ada wire untuk matikan enjin motor. Wiring untuk, banyak wiring yang saya dah sambung dalam ni, bagi betulkan. Kita tengok belah sana. Dari di sini bawah ni ada plug coil. Plug ni tersorok sikit. Plug dia tersorok sikit. Jadi saya betulkan lah position ni. Plug dia ada wire dalam ni pergi ke plug. Dan saya dah, itu pun wire tu saya dah buat baru. Nasib baiklah macam wire tu kita tak nampak. Wire tu hampir putus dah. Kalau yang lama punya wire, dia sambung tak apa cantik. Lepas tu apa yang tinggal sekarang, wiring di bahagian hadapan. Jadi wiring bahagian hadapan ni untuk lampu, switch, indikator, meter. Wiring daripada switch ni pergi ke body. Yang ini, konektor yang ini saya dah lengkapkan, jadi dah cantik dah. Kalau saya nak start motor ni, saya sambung je wire, 2 konektor ni, dah boleh hidup dah motor ni. Tak payah sambung pun dah boleh hidup dah actually. Okay, motor ni cuma nanti tak boleh mati. Nak matikan motor ni kena sambung plug ni. Meter saya tengok dia seal unit, boleh dibuka, cuma tengoklah sekiranya perlulah. Kalau tak perlu saya tak buka meter ni. Kalau semuanya berfungsi dengan baik, lampu dia semua menyala, saya tak buka. Pasal yang penting pada saya, motor ni mesti reliable dari segi electrical dan engine. Ini kemudian saya akan buat lah. Kerana hari ni pun dah petang.
Kita buat sikit-sikit. Kita tak boleh buat sekaligus wiring motosikal kerana dia terlalu rumit untuk kita buat. Kita kena buat dengan hati-hati dan tidak ada kesilapan. Nanti kalau kita buat dengan cincai, owner akan bermasalah berpanjangan. Jadi itulah dia satu kerja electrical ni. Bahagian hadapan ni actually tak susah. Pasal bahagian hadapan ni hanya kita perlu trace dan tengok mana wire tu pergi saja. Dia dua je wire, satu ground, satu supply. Lain-lain dia akan pergi ke signal, indicator, apa semua tu. Itu perkara mudah, kita buat continuity testing saja. Kita akan dapat mana dia pergi. Saya ingat nak buat tayar dengan sprocket, tapi saya rasa tak sempat lah minggu ni. Kerana saya nak selesaikan wiring system ni dulu. Selepas saya selesaikan wiring system, saya dah boleh letak tangki balik apa semua dah. Jadi motor ni dah senang. Tunggu mechanical part ni mudah saja. Kita akan buat mechanical part. Electrical part ni bagi dia cantik, cun-cun, settle, saya boleh restore motosikal. Kalau tidak, saya tak boleh nak restore motosikal ni. Okay YouTube, saya rasa itu sajalah untuk hari ni, untuk motosikal ni. Dan kalau kita buat kerja wiring, jangan lupa cari wiring diagram. Dan untuk motosikal ni saya gunakan manual dia. Saya dapat manual motosikal RX 100 yang mana hampir sama. Kerana saya nak tengok macam mana nak adjust carburetor, nak adjust tuti dengan tune mengikut specification. Kita tak nak adjust mengikut cincai-cincai aja. Okay, alright YouTube, terima kasih. Bye bye.